ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyuruh agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Imam Ibn Jarir At-Tabari menukilkan dalam tafsirnya At-Tabari sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya engkau ya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih. Engkau juga telah bercakap dan berbual dengan Nabi Musa alaihissalam. Engkau telah memberikan kerajaan yang besar terhadap Nabi Daud alaihissalam dan telah melenturkan besi untuknya serta telah menundukkan gunung baginya. Engkau juga telah memberikan kerajaan yang agung untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, telah menundukkan jin, manusia dan syaitan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Engkau juga telah menundukkan angin baginya, dan engkau juga telah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, iaitu kekuasaan dan kedudukan yang tidak patut bagi seseorang yang lain setelah itu. Engkau telah mengajarkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan menjadikan dia dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak, serta dapat menghidupkan kembali orang yang meninggal dunia dengan izin-Mu. Engkau juga telah melindunginya dan ibunya daripada syaitan, hingga akhirnya tiada jalan bagi syaitan untuk menggoda Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah menjadikanmu sebagai kekasih. Telah termaktub dalam kitab Taurat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Tuhan yang Maha Pengasih. Aku telah mengutusmu untuk semua manusia bagi membawakan kabar gembira dan untuk memberi peringatan kepada mereka. Aku juga telah melapangkan dadamu, dan aku juga telah mengampunkan kesalahanmu serta meninggikan namamu dengan selalu disebut. Diriku tidak akan pernah disebut kecuali kamu juga disebut bersamaku. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak lagi kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian darinya adalah dimurahkan keampunan. Ahli batil tidak dapat mengalahkan umat ini. Umat ini diberikan kelebihan salat dan puasa. Salat antara kelebihannya adalah keampunan, bebas dari sifat nifak dan selamat dari neraka. Puasa pula kelebihannya bersih tubuh daripada perkara yang haram, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, beramal yang baik-baik, terpelihara daripada lapar dan dahaga, mendapat cahaya dan melintasi titian dengan mudah, serta mendapat kemuliaan-kemuliaan di syurga. Berbeza Rasulullah SAW daripada nabi-nabi yang lainnya ialah menyimpankan doa mustajabnya untuk memberi syafaat kepada umatnya. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang fuddiltu 'ala al-anbiya bi sittin wa utitu jawami' al-kalam wa nusirtu bir-ru'bi wa uhillat li al-ghanaim wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan wa ursiltu ila al-khalqi kafatan wa khutima bi an-nabiyyun. Yang bermaksud aku diberi keutamaan atas para nabi dengan 6 perkara. Pertama, aku diberi jawami' al-kalim. Kedua, aku ditolong dengan rasa takut yang dihunjamkan di dada-dada musuh aku.
ketiga, ghanimah dihalalkan untukku. Keempat, bumi dijadikan suci untukku dan juga sebagai masjid. Kelima, aku diutus kepada seluruh makhluk. Dan yang keenam, para nabi ditamatkan dengan kerasulanku. Riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pengajaran dan penghayatan khutbah ini, yang pertama, umat Islam adalah bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan seluruh nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita untuk mencari keridhaannya, mematuhi suruhannya dan menjauhi segala larangannya secara fizikal dan amalan hati. Yang kedua, umat Islam dalam mengamalkan semampu mungkin sunnah Nabi SAW dan berpeluang besar meneguk air daripada telaga Kautsar Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, umat Islam telah dimuliakan kerana tugas yang dipikulnya. Umat ini akan sentiasa dalam keutamaan, kebaikan dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala selagi mana menjalankan tugas para nabi, yakni mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Yang bermaksud, kamu wahai umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi lebih baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.